Dalam dunia emas, ada dua golongan utama, penyimpan emas dan pelabur emas. Kedengaran macam sama je kan? Tetapi hala tuju mereka sangat berbeza. Penyimpan emas atau gold saver fokus menambah gram demi gram tanpa peduli harga semasa. Setiap bulan mereka tambah simpanan. Bila harga rendah, mereka beli lebih banyak. Bila harga tinggi, mereka tetap beli sebab matlamat mereka jelas. Tambah kepingan emas, bukan kejar masa terbaik. Sebaliknya, pelabur emas atau gold investor akan sibuk menunggu harga terbaik. Mereka pantau carta setiap hari, tunggu harga turun, tetapi akhirnya tak beli-beli. Bila harga naik semula, mereka mula menyesal kerana harga terbaik yang ditunggu sudah pun jadi sejarah. Akhirnya emas tak ada, duit pun tak ada. Secara teorinya memang betul prinsip buy low sell high, tapi dalam realitinya prinsip itu sangat susah nak dipraktikkan. Sebabnya mudah. Tak ada siapa pun yang tahu bila harga paling rendah dan bila harga paling tinggi. Bila harga tengah jatuh, orang takut nak beli. Bila harga mula naik, barulah ramai berebut beli. Inilah perangkap emosi dalam pelaburan. Yang untung besar bukan yang pandai teka harga, tetapi yang konsisten tambah simpanan tanpa mengira naik turun pasaran. Sejarah 20 tahun membuktikan harga emas meningkat secara puratanya sekitar 10% setahun dan naik lebih 900% dalam 20 tahun. Jadi penyimpan emas tak perlu risau bila harga turun kerana dalam jangka panjang arah harga emas tetap meningkat. Mereka yang faham fakta ini tak akan bazirkan emosi untuk memantau harga setiap hari. Mereka hanya menabung sedikit demi sedikit sampai tabungan emas mereka cukup besar untuk buka pintu kekayaan lain. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh rujuk video yang tadi saya pinkan untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold atau isi borang yang saya sediakan. InsyaAllah saya akan tunjukkan cara simpanan emas yang terbaik untuk anda. Emas, pasport kekayaan kita semua.